3 tips penting untuk yang baru bermula dengan simpanan emas yang boleh membantu anda elakkan kesilapan mahal dan pastikan simpanan emas anda lebih selamat. Tonton sampai habis dan save video ini untuk rujukan anda. Tip pertama, beli emas mengikut bajet, bukan mengikut emosi. Simpanan emas tidak perlu tunggu kaya atau modal yang besar. Anda boleh bermula dengan simpanan di akaun EmasCap serendah RM100. Yang penting, mulakan dengan jumlah yang tidak mengganggu komitmen bulanan supaya simpanan ini konsisten. Tip kedua, pilih emas jenis gold bar atau dinar berketulinan 999.9 berbanding barang kemas 916. Jika matlamat anda untuk lindungi nilai mata wang dan mendapatkan potensi keuntungan yang maksimum, elakkan barang kemas kerana spreadnya tinggi boleh mencecah setinggi 40%. Sebaliknya, pilih gold bar atau dinar dengan spread yang lebih rendah, sekitar 6 hingga 9%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Dan tip ketiga, beli hanya daripada syarikat yang sah dan terbukti. Pastikan dealer berdaftar, ada risik rasmi dan produk datang dengan sijil ketulinan. Ini penting untuk mengelakkan risiko emas palsu atau syarikat yang tiba-tiba lesap. Dengan langkah bijak ini, anda sudah pun selangkah ke depan dengan membina perlindungan kewangan yang lebih stabil untuk masa depan anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.